Yang ni orang lokal sini kena tahu. Nak lepak kafe tapi nak ada ayam geprek, ayam penyet. Ada macam-macam menu western yang menarik. Ada hot latte yang murah. Lepas tu ada house baked dessert. Ada yang pernah dengar Ted Cafe? Ayam genyek ni pula sebenarnya ayam geprek dengan ayam penyet. Lepas tu set dia datang dengan chicken chop besar macam ni. Ada tempe, ada tahu. Sedap juga. Sambal dia makan dengan chicken chop dia. Sambal dia pun tak pedas. Menu famous dia grill beef with rice dengan Thai sauce. Yang ni korang kena try. Yang ni sedap. Marinate daging dia. Kalau peminat aglio olio kena try yang ni. Dia makan dengan chicken grill. Tengok chicken grill dia ni menarik kan. Yang ni makan dengan mushroom sauce. Yang ni pun boleh jadilah the best aglio olio. Dia ada juga pasta carbonara spicy seafood. Yang ni dia datang dengan udang dengan kupat. Yang minat croissant boleh try dengan dia punya smoked beef tenderloin. Yang ni serius sedap. Datang dengan cheese. Lepas tu ada fries. Kalau menu yang simple, dessert banyak sangat. Macam-macam roti lah. Yang ni flavor original. Ada lagi flavor-flavor yang lain. Kalau nak cake, ada triple chocolate cheesecake. Tengok dia punya rapuh. Ada juga batik tiramisu. Yang ni betul-betul sedap. Batik dia tu tak manis sangat. Dengan rasa tiramisu. Ada juga Victoria sandwich cake. Ada cinnamon roll. Air dia macam-macam ada. Berry yogurt frap pun ada. Yang ni budak-budak biasanya suka lah minum. Hot latte dia pun RM10 Nak strawberry matcha pun ada juga. Betul nak datang sini boleh datang daripada 11 pagi sampai 10 malam. Search je Ted Cafe dekat Lotus Cheng. Cuti Khamis tau. You jangan lupa like dan share.